ada 50 gram kedak tu nak ngolah apa? Okey. Mun tuan-puan ada 50 gram emas yang macam tu, nilainya sekitar RM24,000. RM24,000 tu cukup untuk tuan-puan pergi umrah untuk 2 orang ataupun nak dijadikan sebagai dana untuk pergi haji dengan selesa. Tuan-puan, elakkan daripada mengolah pinjaman pribadi untuk tunaikan haji ataupun umrah. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan. Jadi, mun tuan-puan belum mampu, tuan-puan konsistenlah menabung dulu sampailah tuan-puan berkemampuan. Jadi, macam ni tuan-puan nak mula kumpul sekeping 50 gram macam tu ataupun 5 keping 10 gram macam tu. Tuan-puan boleh pula belian tunai iaitu physical aurat purchase. Mun tuan-puan ada bajet yang cukup. Ataupun tuan-puan ada pilihan untuk kumpul sikit-sikit melalui akaun emas cap. Kumpullah sehingga ada 10 gram kedak tu dan arah ke sistem untuk hantar 10 gram emas tu fizikal ke rumah tuan-puan. Dan ulang proses yang sama hinggalah capai matlamat tuan-puan. Nak mula menabung emas, boleh isikan detail di beg di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaik.